Sama, kita sama. Mula-mula saya pun tak percaya. Saya order satu dulu. Nak tengok betul tak betul. Tapi saya repeat order lagi satu, nampak? Sebab memang real, memang magic. Nampak? Panel solar dia kecil tapi boleh bekalkan tenaga untuk lampu solar ni 12 meter tau. Korang bayangkan 12 meter boleh bertahan sampai pagi tau. Tapi dengan syarat siang tu korang kena cas cukup untuk dia punya panel solar tu bekalkan tenaga pada bateri. Dalam ni ada bateri sebenarnya. Dia punya control pad ni siap ada panel solar, siap ada bateri built-in dan juga dia punya control nak nyalakan lampu dia macam mana, boleh tekan-tekan je dekat situ dan button power pun ada dekat situ juga. Siap datang dengan kaki untuk pacak dekat tanah macam ni. Memang komplit dan murah bagi saya. Bagus lah zaman sekarang ni. Senang, dah tak payah pakai wiring, dah tak payah pakai elektrik, dah tak payah susah-susah nak sambung wire, nak cari plug dekat mana. Just plug and play je mana-mana tempat yang korang nak pasang. Dia punya panel solar memang sensitif kepada cahaya. Korang tengok lampu yang aku menyala terang ni, dia tak menyala, nampak? Dia punya panel solar detect cahaya yang terang, dia tak menyala. Korang tengok je lagi. Biar dia lampu ni akan malap sekejap, lepas tu dia akan menyala. Kejap. Lampu tu tadi malap kan, dia terus menyala. Panel solar ni memang function lah. So that mean kalau siang hari dia akan automatic charge sambil padam sendiri. Malam automatik menyala macam ni. So ni dia punya controller, ada button power dan nak tukar mode dia korang tekan-tekan je dekat sini. Panel solar dekat sini dan bateri dekat dalam. Memang function dan murah lah. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan dekat beg kuning. Korang boleh pilih berapa meter korang nak dan berapa banyak korang nak beli. Lilit dekat halaman rumah ke, dekat dinding ke, memang cantik.